saya nak tekankan di sini yang ada orang di luar sana menggunakan terma merobohkan perobohan. That is not correct lah. Bukan roboh. Tak ada isu roboh ni, tak pernah bangkit. Apa yang pihak kami cuba sampaikan, apa kami buat adalah, perbincangan ni adalah sentiasa berkenaan pemindahan, relocation, pemindahan kuil itu kepada satu tempat kawasan yang baru, yang berdekatan. Dan ini adalah atas bantuan kerajaan kita apa yang sekarang ni, dan dengan bantuan melalui DBKL lah, DBKL dan juga agensi kuatkuasa yang agensi kuatkuasaan yang selainnya lah. Plan untuk relocation ni macam saya sebutkan tadi telah berlaku pun sekian lama. Ada beberapa tapak yang dicadangkan dan tidak, yang bagi pihak temple merasakan tak sesuai. Okay, so kita pun ada setengah masih lagi dalam perbincangan. Perkara ni masih lagi dalam perbincangan. Cuma yang saya nak tegaskan, tak ada terma perobohan ni tak ada. Nak merobohkan ni tak ada. Okay, kita pun faham sensitivity. Kita pun nak, macam saya sebutkan tadi, kita pun nak win-win situation. Kita nak menjaga kemaslahatan antara kedua-dua belah pihak.